No, bos kau pun tergagap. No, nak cakap betapa malunya perbuatan itu. The big boss also macam cannot. They want cannot take out. Take out pula. Terkeluar, no. Tidak boleh dilafazkan because it's so stupid. Like that. Stupid. And why are you so confident? What makes you so confident? I cannot brain like that. Kita dengar sekali. Gagap, no. Sebab dia tak boleh. Kalau aku jadi dia pun aku gagap, no. Aku nak backup macam mana? It's so stupid. Dan benda ni memberi kesedaran untuk kita fokuskan pada cikgu-cikgu yang sebenarnya suka berniaga, bukan nak mengajar. Kau faham tak? Diorang ni banyak meniaga tau. Diorang banyak meniaga. Sedangkan yang bagi tahu aku ni adalah orang yang orang tu dia duduk dekat sebelah aku tau. Waktu tu aku nak tunggu guru besar dekat kaunter, dekat office. Dekat apa tu? Dekat office lah. So aku tunggu guru besar. Masa tu dia tengah tag aku tu, betul ada perempuan dekat sebelah aku. Perempuan ni dia macam jual stationery lah kan. So aku cerita kat dia, aku nak pindahkan anak aku sekolah. Dia tanya kan, puan urusan apa? Guru besar nak tukar anak sekolah. Oh, sebab apa? Aku cerita kat dia. Dan dia kata memang sekolah ni problem. Tapi sekolah Bandar Rincim bagus. Dia kata yang tu. Bandar Rincim bagus. Sekolah sini suka berniaga. Dia orang buat duit je, no. Lepas tu budak-budak bodoh. Ya, berniaga. Betul tak? Tolong pilihkan. Pilih mana? Sekejap. Yap. Tolong tulis. Mana? Dia berniaga, no. Dia berniaga. Yang kelakar ni guru besar dia ni pun gelagak dia punya bahagian ni. Tapi aku malah cerita lah kan. Apa dia kontak? Kelakar kan, no. Sajak pula ulas lagilah, no. Sangat kita kesali kerana berlaku dalam maknanya dia viralkan dalam keadaan yang ialah rakaman itu sangat bagi saya memberikan impak yang besar kepada masyarakat lah. Saya ingin ingatkan bahawa guru terikat dengan integriti dan etika guru. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara ini dalam siasatan kita dan saya ambil tanggungjawab sepenuhnya untuk memberikan tumpuan kepada isu ini supaya kita dapat ingatkan dari semasa ke semasa integriti guru kita ini dan etika guru. Apapun isunya, saya yakin dan percaya bahawa ada ruang yang lebih selamat, ruang yang lebih sifatnya privasi dan maksud aku, perbuatan kau tu tidak boleh diterima. Kau patut tahu. Sebab kau cikgu. Dan bila benda ni terjadi dan rakyat semua dah mula tekankan benda ni kan. Yalah. Kalau aku jadi dia, no, aku tak terkata, no. Aku tutup mulut aku macam ni. Tapi dia bersuara juga. Dia cuba bersuara. Kalau aku dah bisu, no. Kalau aku aku tak tahu. Macam tu. Macam kenapa sekolah ni jadi macam ni? Macam tu, faham tak? Dan aku make sure benda tu macam tu lah. Macam Menteri Pelajaran ni cakapkan, faham tak? Mungkin dia pun rasa macam aku juga. Aku macam marah situ. Marah, ya. Korang lah ni, no. Korang yang viral kan. Okay, alright. Sekarang kita dah clear kan. Dah nak pukul 12 dah ni. Saya tak tahulah apa kena dengan diorang. Saya tak tahu apa-apa lagi. Yang kalau buat report pun bukan saya lah, orang lain. Kalau buat report bukan saya, orang lain yang buat. Ramai yang buat report. Ramai yang tolong report kan. Puas hati kan cerita. So jangan risau, anak saya punya emosi baik. Ya, so tak ada istilah JKM ke nak tiba-tiba nak petik JKM ke. Kalau bukan JKM, tolong bagi tahu. Ada penipuan dalam ni. Pula ambil tindakan konon JKM ke. Kalau lah betul kan. Kalau tak betul. Kalau betul, then alasan aku tetap sama. Anak aku punya emosi okey. Itu video 1 bulan lepas. Gitu. Right?
Hok Elisa sekolah. Hok Elisa okey. Aku tak tahulah esok dia pergi sekolah. Memang famous lah. Apa pun sekolah Bandar Rincing the best. Okay. Dia tak minta maaf. Cikgu-cikgu tak minta maaf. Cikgu-cikgu semua tu tak minta maaf. Dia ada 7 orang. Faham? Dia ada 7 orang. Tetapi sekejap aku tengok balik. So jangan tanya lagi kena marah sebab apa. Sebab mak dengan makcik dia cantik. Gitu. Mak dengan makcik dia cantik. Yang bully pun makan kuaci tengok. Kaki bully pun makan kuaci. Nak jadi influencer. Nak record. Oh ya, one more thing. Dekat sekolah tu dia ada bagi aku surat tau dulu. Surat untuk persetujuan dia nak rakam. Persetujuan nak rakam budak ke media, tentang media. Yes, this one aku kena tekankan. Video ni ada record kan. So aku akan tekankan, kenapa kau record anak aku? 3 orang record anak aku, sedangkan aku dah cakap aku tak setuju. Surat tu aku dah hantar ke cikgu dah. Aku tak setuju dalam anak aku direkod dalam media. Faham tak? Yang ini paling penting point ni. Aku tak setuju. Dan diorang yang record kan, diorang kena lepas ni. Benda tu aku akan buat diorang kena. Saman. Confirm. Confirm. Satu sekolah. Bukan satu sekolah cikgu lah. Yang besar-besar atas sampai ke orang yang record tu. 3 tu record. Kena. Yes, saman. Betul. Kita akan minta saja ulaskan tentang tu lagi bab tu. Record. Ya. Apa benda ni nak record anak orang ni? For what? Oh, faham? Macam tu. Faham? Sebab memang korang ni something fishy. So korang kena ada persetujuan tu. So that in case kau nak record, betul lah tu no. Kena kat aku, record tu adalah benda yang boleh menghalalkan setiap perbuatan dia. Faham? Faham sangat? I do. I faham. Awak nak jadi influencer kan? Makan kuaci. Ya. Saya Zahid pun jadikan awak influencer. Bukalah beg kuning cikgu Azaliza. Azaliza pula. Azaliza bukan. Azalina. Aku pun lupa nama dia nak. Tak penting. Yang penting kita tahu muka dia macam mana. Kan? Yang penting kita tahu muka dia kan? Semua orang tahu muka dia macam mana. Muka dia pijak semut tak mati no. Dia baik ni orang. Assalamualaikum.